الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Allahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah ya Allah. Allah Maha Besar, Allah ยิ่งใหญ่มาก Allah มหาอำนาจ Allah ร็อบบุสสมาวาต พระองค์พระเจ้าแห่งจักรวาล อัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮ์ kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala ที่มีวันนี้ ada hari ini kita syukur pada Allah banyak-banyak alhamdulillah. Syukur pada Allah yang banyak. Allah Maha Besar. La ilaha, tiada Tuhan,ไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ยึดมั่น kita ni sampai mati dah. Ni adalah ที่ยิ่งใหญ่ bagi umat Islam. เอกลักษณ์เด่น เอกลักษณ์ที่สุดยอดในโลกนี้ kita ada la ilaha illallah ไม่มีพระเจ้าอื่นใดยกเว้นอัลลอฮ์ sampai mati. Dia bertukar, dia เปลี่ยนทางระหว่างทางวะลียาซุบิลลาห์ kepada neraka jahannam. Adalah ที่ยิ่งใหญ่ bagi orang Islam. La ilaha illallah กำลังจะหายไป ada benda lain dalam hati mereka. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan kecuali illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, tunggal kok dah. Nak jadi dua, tiga tak boleh. Allahu Akbar. La syarikalah, ไม่มีชิริกใดๆ Tuhan tak ada jam, Tuhan ไม่อนุญาต hati kita ni เปลี่ยนทาง 50% bagi dia ni, bagi dia ni. La ilaha illallah. Adalah tinggi jaya bagi orang Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada syirikใดๆ lahul mulk. Tuhan Maha Amnat tinggi jayaในโลกนี้ กรรมสิทธิ์ semua tu diisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memati, Allah menghidup, Allah kandung tu siya takdir. Kod สภาวะการ kita ได้หลักการในอีหม่านtu kita มอบแด่พระองค์ Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk wa lahul hamd. Syukur pada Allah. Boleh rezeki, alhamdulillah. Boleh makan, alhamdulillah. Boleh minum, alhamdulillah. Boleh sihat, alhamdulillah. Boleh demam dan dah kata, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli syai'. Inna Allah yuhibbus syakirin. Sungguhnya Tuhan ni, dia suka orang syukur, dia cak orang yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lafaz takbir hari raya ni tinggi mak katalah. Hari ni kita katalah saya mau sapa 3 hari, 4 hari ruang semua tu 4 hari. Besarkan Allah. Allah hinjai, Allah hinjai, Allah hinjai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai mati. Cuba kita paklak dan kalimah la ilaha illallah dalam hati kita. Hak ni jinjai jisun, hak ni adalah Islam. Orang lain tak kenal la ilaha illallah, tak ada nak zikir la ilaha illallah. Anak-anak kita, keluarga berbaik, zikir itu sedap mana? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahasanya dengan zikir Allah boleh tenang hati.ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้จิตใจสงบ สงบทุกอย่าง
ตอนนี้อัตลักษณ์ที่กำลังจะหายไปในโลกปัจจุบัน Zikir syabab pacuban dengan lagu. Zikir ataupun amalan harian syabab pemuda wairun pacuban TikTok, Facebook. Kita duduk dengar Facebook, duduk dengar TikTok, duduk dengar WhatsApp. Puluh-puluh je kita yudaiทั้งวัน Cuma boleh nak duduk le hong pit senit. Tak ada pihak mari rupkuan. Yudai. Tu atlak demo, atlak tam kat seniyum. Tapi atlak kita ni zikir pada Allah, membaca Al-Quran, baca Quran pagi dan petang. Di mana atlak pasal ni? Orang panggil jati diri. จุดเด่นแก่นแท้ของความเป็นมุสลิมอยู่ที่ไหน Bangun pagi azkar Nabi, azkar Nabawiyah. Ajar kita, ajar anak kita biar ingat azkar. Jangan ingat lagu, jangan ingat nak masuk TikTok, Facebook semata. Biar ingat azkar Nabawiyah pagi dan petang. Sebelah petang belum nak tidur, azkar Nabawiyah hamak syaitan. Sebab syaitan ni atlak orang lain, atlak. Atlak syaitan ni, atlak nak jadi kita ni longtang, lebih sesat. Syaitan setiap hari dia duk panggil kita, waliyazbillah min zalik. Sebab itu membaca Al-Quran, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, semaya, jaga waktu semaya.រឿងវេលាkita nak boleh dengan TikTok, dengan Facebook, dengan sains, dengan buffet, dengan gapo kita nak dah, tak ada panha maiผิดนัดเลย Tapi dengan semaya kita ผิดนัด dengan Allah. Semaya 5 waktu duk mana? Semaya hawela hak Allah wajib duk mana? Liyuqimus salah. Nabi Ibrahim dia kata, "Hey ya Allah, aku serah anakku Ismail dan Siti Hajar kepada tempat yang tidak ada namdum, tidak ada ahan. Ya Allah, beri rezeki kepada mereka. Ya Allah, tawakkaltu ala Allah. Muhammad ada pada Allah. Liyuqimus salah, supaya mereka itu mendirikan sembahyang dan merungwai sengkang lemat." Ni atlak tinggi di hari ini sejik kosong. Alhamdulillah sejik tulubai kita Masya Allah banyak. Ni noyak atau satu cumcun yang jaga atlak besar. Semaya. Bah kalau sejik lain, hodok kat lain, kita tak tahu wallahualam. Sebab itu atlak Islam kam lancak haipai daripada lok Muslim. Sebab kerasa lok tu cepat banyak. Allahu Akbar. Kerasa dunia. Kita yang tidak sia wela เพื่อกระแสเหล่านี้ แต่เราไม่ได้ยอมที่จะเสียเวลาเพื่ออ่านกุรอานเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อการละหมาดเพื่อบริจาคเพื่อซะกาตเพื่อเรียนรู้ในฮาลากัตมัสยิดตะลุบันเมื่อกี้เนี่ยประกาศ kata kita ada halaqat tadarus สอนแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นี่เอกลักษณ์เด่นของอุมมะอิสลามhari ini ni ekaklak din pula ada hak kita. Atlak yai hak kita di hari ini kita bersatu tu biar hari raya sekali. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Walaupun itu kita ni lewat sikit tu biar raya, hak lemo raya Mekah kemarin. Kita sobar, alhamdulillah. Tu hari pahala dengan sobar. Kita tu biar hari ini ekapap dalam praktik tuยิ่งใหญ่มาก Sebelum pada kita nak buat ekapap nature sako nature lok. Kita buat ekapap untuk benar hak lai tua kita kan. Kita dengan anak-anak kita ekapap mai. Kita dengan keluarga kita ekapap mai. Kena ada ekapap redap cumcun leg-leg kan. Daripada keluarga alhamdulillah khayai pai cumcun masjid ekapap mai. Ada imam, pedah apa ada imam. Pedah apa ada tok khatib. Pedah apa ada kanakan ความเป็นเอกภาพระดับครอบครัว pada เอกภาพระดับชุมชน orang Islam ada punam ada tu apabila latih dah kita เชื่อฟังผู้นำ ระดับประเทศ kita มีผู้นำจุฬาราชมนตรี kita wasa ผู้นำของจุฬาราชมนตรีนี่นะไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้ว dalam ภาวะ kita ดเวเซนdalam ประเทศไทยนี่ สถาบันจุฬาสัปดาห์ผู้นำเปอร์เซ็นต์นี้ kita ยอมรับได้ dan kita ยอมรับถูกต้อง มีกฎข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม
Kita nak cari nak ngalai hak jadi macam sunklan Islam. Ada tak? Hak ada masing-masing punam ni. Sebab itu dalam Islam ada punam ti pensung kelas setaban. Kita di hari ni kita nak tanya. Kita ada usaha pai-prai lakai Islam dalam parti Thai. Usaha nak dakwah, usaha nak seru Islam. Kita nak pada gapo? Nak setiap orang duduk masing-masing. Tak. Kita nak pada setaban. Alhamdulillah tu hewi mengikutความสามารถ mengikut fiqh darurah, kok main ni cherng pawak campin ni tu hewi setaban. Kadang-kadang Nabi dia kecek satu kamklau, satu prak damrat, dia boleh ti kuam tu bik dua nayat. Hak dua nayat ni duk mana? Duk dalam Quran Sunnah juga. Apabila duk dua nayat, kita hai kahwin ni syai kepada puru. Lebih lagi puru ti pen punam hak kita. Kita hai nam nak laksana ni tu tang ok kita. Hak boleh nak jadi ekapap dalam sangkum kita. Sebab kalau kita tak ada hai nam nak kepada punam, kita hai nam nak pada masing-masing dia ke kuam tak ya, kuam khat ya dan sangkum. Ayat satu ni, ya kita kenal kamwa wilayah kedak. Ni etalak Islam juga. Wilayah ni orangอำนาจการปกครองอันนี้ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ kita faham situ so. Kalau kita faham situ, Masya Allah, kita dari Parti Thai ni boleh bersatu dalam negeri ni, satu nikmat yangยิ่งใหญ่. Walaupun kita kata negeri masing-masing raya suku-suku, bersatu kita nasional tang, bersatu kitaในการน้อมรับต่อพระองค์อัลลอฮ์ sebab ya negeri masing-masing. Kalau satu seluruh dunia tu comel lah. Tapi yang payah di hari ini. Tapi wilayah, amnat kita telak penti, kita kerja ta'awun, kita ร่วมมือในเรื่องตักวาในอำนาจhak Tuhan มอบหมายแก่ผู้นำมุสลิม hak ni อัตลักษณ์ยิ่งใหญ่ dalam ประเทศไทย dan dalam dunia. ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้กำลังจะหายไป Saya dok yam kata puasa tak apalah tak supo. Orang nak pergi Mekah puasa hari 9 minggu Mekah. Comel. Pas kalau dia mai tunggu mai raya, saya pendapat saya tu lebih comel bagi orang nak raya Mekah. Bukan bagi orang nak puasa hari Arafah, mai tu bik hari raya. Orang hak raya minggu Deranai ni, dia kok tamlakan dia hari Arafah bagi dia hari 9. Dua-dua tu ambil mana? Dalil juga. Sebab itulah dua-dua ni ada dalil, ada 2 ทาง Pehel kata Tuhan มีความเมตตาในลักษณะนี้มอบอำนาจแก่ผู้รู้แก่ผู้นำในการวินิจฉัย Lepas tu kita ekapap kita denganผู้นำตามหลักการอิสลาม Ya duk situ so yo. Sebab itu raya mengikutผู้นำni satu อัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ kita dari ประเทศไทย Cuba boleh orang turut Mekah comel. Dan kita puasa turut Mekah tak ada apa. Dan kita puasa hari 9 selagi. Sebab dari ruamnya, 1 sampai 9 ni kita puasa boleh. Saya puasa 2 hari. Puasa hari 8. Betul dengan Mekah tak betul. Lepas kita puasa hari 9 mengikut Deranai. Hari 9, hari Arafah bagi kita. Alhamdulillah. Sebab apa saya nak beza puasa dengan Wan Eid มีความแตกต่างอย่างไร Eid ni benar เลือกส่วนตัว Kamu nak puasa sehari, 2 hari, แล้วแต่คุณ Alhamdulillah. แต่ว่าส่งเสริมให้puasa 9 hari boleh puasa, hari 8 boleh puasa, 9 puasa. Tapi kan Eid ni benar fardu kifayah. Sunat muakkadah, sunat ti tekan sungguh. Bang suamaของนบีชาการ kata fardu kifayah. Sebab itu benar sunat dengan fardu kitaต้องแยกให้ถูก Benar sunat kita puasa 3 hari, 2 hari, alhamdulillah. Ibn Mas'ud, orang alim, tafsir semua tu dia tak tibai tafsir. Syab ขัดแย้งเป็นสิ่งที่เลวร้ายบนโต๊ะจมเนี่ยนี่saya nak yam kata atlak ที่ยิ่งใหญ่ kita ni nah tu bek raya hari ni habis tu kita kena mancailah kalau mau kata tak kena ataupun sunnah tak ada itu tak kena dengan sunnah tak ada saya kaji vikrah dalam kasusah saya ni saya tanya bahkan kita tengok ulama-ulama radab yai dunia sekarang ni radab mufti Syekh Fauzan radab Ibn Baz. Dia kata kamu dengan hilal negerimu, dengan punam negerimu.
คุณกับผู้นำของพวกคุณในเรื่องการออกอีดpuasa Arafah ya tak ada cara, tapi nak kata cara tu ba'id. Kan Eid nan สำคัญ Syekh Qardawi dia fatwa itu dia kata aku duduk di Pratik Morocco ni มีคนถามว่า saya จะตามใครในวันรายนี่ บอกpuasa nak ตามใคร Yusuf Qardawi ni orang alim masya-Allah. Nah, kalau nak kira dalam segi laksud kan wirid syai tak serupalah dengan Ibn Baz dengan Utsaimin Yusuf Qardawi ni, tapi dia kata Pratik Morocco tu kena duduk dengan punam negeri dia juga. Allahu Akbar, yang jai mak. Nah, habis itu alhamdulillah saya banyak sekali. Nah, terkadang ada yang mau mai sakit. Oh, Dr. Osman, kurang-kuranglah sikit dah. Jangan duk kecek sangat masalah tu beg raya dengan punam. Kurang-kurang sikit. Saya kata ความรู้ saya ni มีความรับผิดชอบในเชิงวิชาการ saya kena อธิบาย ในสิ่งที่ kita kata ใกล้ชิด dengan หลักการมากที่สุด dua-dua tu kena berlaku, tapi kita ให้น้ำหนัก pada การวินิจฉัยของผู้นำ nah ความเป็นสถาบัน kita ความเป็นผู้นำ kita dari segi hari raya ni penting. Dari segi benda pelik ya tak apalah. Dia ni nak baca bismillah ataupun tak baca bismillah turut nak turut cula tak apa, benda suatu benda berhancakan dalam masjid, benda kham laklai. Sebab itu atlak kita tinggi di hari ini wahdatul ummah, เอกภาพ Toleh wak le radap sakun, wak le radap pratik boleh dulu. Dan kita percaya kalau umat Islam hok doa kata ya nak satu radap sakun. Kalau mari satu radap sakun, orang hok nampak kata dia tak boh yomrak dengan punam, dia akan khadyan hemukan. Nabi berkata dah, man ata'al amir faqad ata'ani. Siapa taat pada punam maka dia taat padaku. Tu Nabi kata. Kita duduk sini alhamdulillah. Dan dua-dua tu kena, dan bagi saya kita hai nam nak naikkan Eid ตามผู้นำ Wallahu a'lam. Bukan saya sorang dek pesan ni, dan ulama-ulama kok mai, ulama-ulama yang agak kata untuk nak jaga ความขัดแย้ง ada pun puasa tak apalah nak ikut Mekah dan nak ikut tempat kita, alhamdulillah tu yang ถูกต้องตามหลักการวินิจฉัย dan sebab cula ni dia tengok anak bulan, kita tak tengok. Dia tengok anak bulan. Lepas tu hari raya dah. Ya sa'alunaka anil ahillah. Manusia tanya mengikutkan du can siau ni. Ahillah. Tengok ahillah ni untuk gapo. Nah, maka juk tu hai jawab. Qul hiya mawaqitu linnas. Dia adalah ข้อกำหนด ข้อจำกัดเวลาที่กำหนดไว้ untuk manusia ในเชิงอิบาดัต Ibadat kita sakut dengan hilal, dengan dua-dua can. Comel, mudah, tanpa perakutekan. Hak ni tasnak ที่ ada รองรับ hak ni kita sebaca. Sebab itu nak yang kata kuang pendek di sini penting sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afuwu bi amri Allah innallaha basirun bil ibad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Satu atlak jai bagi umat Islam di hari ini iaitu nation tauhid, nation akidah. Nah, ibadah apa akidah kita tu kena nak nen, kena wicerak, winyata, barulah kita cutยืน kita dalam sangkum tu dia mancai. Di hari ni buku akidah tak kejak tu dah kita tengok fitnah tang-tang ti เกิดขึ้น ความสับสน dalam sangkum ประเทศไทย sebab itu mari orang-orang tak ada keluar hijab sab cheng Allah sab cheng Rasul. Mari seorang ผู้ชายผู้หญิงไม่ชัดปอนแนบเราเด้อ mari sabca, mari kecek ha Quran, mari thui namlai pada Quran. Tapi alhamdulillah dia taubat dah. Tapi nak ayat tahu ภาพ พจน์ ลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร tu orang taubat dah, orang kelap tua. Semoga dia kelap tua tu cincang. Orang tak ada kelap tua banyak lagi. Sebab itu atlak orang Islam pasal ni hạiไปแล้ว orang Tino dia yate, orang yate dia orang Tino, diประเภทที่ 3 LGBTQ habis dalam ประเทศไทย atlak Islam duk mana?
Sebab itu ความเป็นผู้ชายความกล้าหาญอัตลักษณ์ความเป็นผู้ชาย kena bela kita keluarga kita tu anak kita jadi ผู้ชาย ngaji wicakan hak sakut dengan orang yata gapo. Jangan ngaji hak biasa hak orang Tino misalnya kok tu kok ni boleh tapi takut jadi atlat ความเป็นผู้ชายนั้นหายไปอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิง pakai hijab pakai juh masya-Allah di hari ni kadang-kadang saya tengok Allah dalam sosial akhir ni Islam ke put nah tak ada kelubung tiba-tiba kecek Melayu duk mana atlat ความเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมduk mana หายไปแล้วหายdengan apaหายdengan kelas sosial dengan Facebook dengan TikTok kita keluar ที่จะตกเทรนด์แต่ kita ไม่กลัวที่จะตกนรก kita เสียเวลา dengan TikTok dengan Facebook แต่ kita ไม่ได้เสียเวลาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อซิกรุลลอฮ์เพื่ออัลกุรอานกระแสมันเปลี่ยนแล้วอัตละhabis dah itu segi tauhid segi ibadat kepada Allah semaya jaga semaya zakat puasa biar cukup puasa bulan Ramadan bericat bawa anak pergi bericat atlak Islam bawa anak hari raya tengkah hai suphap cuk Melayu cuk Islam cuk Tom atlak orang Islam alhamdulillah dalam sangkum orang Tino kena pakai pesen luam-luam dia hari ni pakai rat tua kase niyo madah rat tua show aurat show dada show habis atlak ความเป็น Islam หายไปแล้ว sebab itu cuba tanya anak kita nak beli baju macam mana, nak pakai macam mana. Kita duduk situ. ความเป็นชายต้องเป็นชายความเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิง Atlak orang Islam ni masya-Allah lebih lagi orang perempuan ni hijab dah kita fitnah kita ปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ห้ามสำหรับอารมณ์kita kita ไม่ทำนี่ atlak tempat kita waliyazbillah dan kita เสียใจ di hari ini atlak muslimah pakai hijab pasal ni tu aib bagi orang ไม่หวังดี dalam Islam tutup aurat katuk muka dibunuh sama orang Islam bunuh orang Tino pula dah tu anak taruk 2 เดือนduk reba dalamกอด hok meh แล้วก็มีanak ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว dekat dengan ruang โรงเรียนเอกชน dalam ket masya-Allah Noyak kata itlak ความเป็น Islam itlak dalam ruang masjid dalam ruang โรงเรียน di hari ini ไม่ปลอดภัยแล้ว orang hok แอบอ้างลักษณะนี้ pakai hijab pakai hitai kita pernah ไม่ถูกต้อง duk guna atlak Islam pasal ni mari duk sairai mari duk ทำให้ hijab sebagai ikhlak ใหญ่ bagi umat Islam mari duk ทำลักษณะนี้ kalau mau nak buat benda jahat nak bunuh orang Islam kena khaurub atlak orang ความเป็น Islam tak sedap akan pasal tu waliyazubillah tu sok tadbir Allah sebab itu kalau orang Islam buat pasal ni kita pernah kalau orang Islam pun kita pernah juga pasal เรื่องหลักการศาสนา เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมต้องให้เกียรติ sama ada mu ni pia pasal ni Islam ยอมรับไม่ได้ sebab hijab การปิดหน้าโปบายการเปิดหน้าโปบายอัตลักษณ์ที่ใหญ่ bagi umat Islam tak ada เกี่ยวข้อง dengan lagi ก่อการร้าย demo tak ada เกี่ยวข้อง dengan lagi บุนุh demo ไม่เกี่ยวข้อง kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pada akhir ini marilah kita ingat kepada babian Nabi Muhammad Nabi Ibrahim alaihissalam lebih lagi di raya haji ni atlak Nabi Ibrahim tu ชัดเจน saya nak srup 2-3 ประเด็น yang pertama atlak ในความอดทนในการน้อมรับคำสั่งของTuhan น้อมรับ dia tinggal Siti Hajar di tengah tele sai tak ada makan makan sikit je makan sikit je air sikit tinggal tak ada royak kata tinggal tok po Nabi Ibrahim paling gi apabila paling gi isteri dia panggil hey abai mari dulu hari nak tinggal sana ni air taron ni makan ni taron ni nak cukup lama mana nak pergi mana adakah Tuhan perintah pasal ni Nabi Ibrahim kata ya เป็นคำสั่งของTuhan terima lah dah hak ni atlak tuใหญ่มากความอดทน kita ในข้อบัญญัติศาสนาอิสลามนี่ besar sekali yang keduanya dari segiการทุ่มเทเพื่อศาสนาเพื่ออิสลาม
Dah Ibrahim saat ni dengan anak dia Ismail ทุ่มเทพยายามอดทนยอมที่จะเสียสละ Dia kata Tuhan kamsang hai cherut korban hai cherut anak dia Ismail alaihissalam ambil pisau lalu dah cak cherut anak dia Ismail. Ismail tanya, ya nabiku ya abati, hei pakku, kalaulah hak ni perintah Tuhan, if'al wala tu'mar wala tu'mar. Apa if'al? Hendaklah kamu ya bunayya if'al. Ya abati if'al. Hendaklah kamu buat hei pakku lalu dah. น้อมรับคำสั่งTuhan อดทนทุ่มเท sebab itu kita hari ini sia salat lagi, kita kena sia salat. InsyaAllah lebih lagi kurban, hari ini hari kurban dan sampai esok lusa sampai 3 hari kurban. Siapa yang kurban ni sunnah Nabi. Nabi kurban duduk di Madinah 10 tahun, ia tak tinggal-tinggal. Bagi orang kuasa kurban. Dah hari ini nak mikir kurban tak apa lagi. Esok baru nak mikir tak apa lagi. Dalam masa 3-4 hari alhamdulillah kurban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala orang kurban satu bulu. Dah ni pahala orang kurban. Satu bulu daripada binatang sya'rah. Dah. Satu bulu satu konsak daripada waw daripada pekek ni hasanah, ada kebajikan, ada kebaikan tu hari pelebun, masya-Allah. Sebab itu ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah di hari ini hendaklah kita jaga akhlak Islam cijing yai. Kita jaga molek-molek, kita pesan dan kita bawalah insya-Allah kita cak sambung ring Islam. Pada akhir ini salam salawat bagi Nabi kita Muhammad SAW dan kita zikrullah jangan lupa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa yang kita selalu mengucap di kala kita, kullu am wa antum bi khair. Setiap hari, setiap tahun kamu ni ada dalam kebaikan. Allah kumkrong, tutupi Allah kumkrong. Alhamdulillah, satu atlak tinggi yai kita di hari ini. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat hari raya semua.